Permainan ini dimainkan secara bergilir. Setiap pemain akan membaling dadu dan menggerakkan token mengikut nombor yang diperoleh. Apabila mendarat pada sesuatu petak, pemain akan menerima tugasan berdasarkan jenis petak tersebut. Pemain boleh mendarat pada petak soalan objektif atau soalan subjektif. Sekiranya mendarat pada petak soalan, seorang fasilitator atau pemain lain akan memberikan soalan untuk dijawab. Huraikan sumbangan pilihan raya 1995 dalam mempercepatkan proses kemerdekaan. Sekiranya pemain berjaya menjawab soalan dengan betul atau memuaskan, pemain boleh meneruskan permainan mengikut peraturan yang ditetapkan. Siapakah pesuruhjaya Negeri British ketika rundingan kemerdekaan berlangsung? Jika jawapan tidak tepat atau tidak lengkap, penalti tertentu boleh dikenakan, seperti kehilangan giliran atau kekal di petak semasa. Dalam situasi tertentu, pemain juga perlu mengimbas kod QR yang disediakan bagi mengakses nota atau bahan rujukan. Permainan diteruskan sehingga masa tamat atau semua giliran selesai.